Dah simpan duit dalam ASB, dah simpan duit dalam tabung haji. Di mana lagi tempat yang sesuai untuk kita buat simpanan duit raya anak-anak? Jika kita lihat daripada sudut matlamat kita buat simpanan untuk anak-anak, kita tahu tujuan asal untuk kita buat simpanan, lebih mudah untuk kita decide di mana tempat terbaik untuk kita letak duit raya anak-anak kita. Sebagai contoh, kita nak letak untuk dana pendidikan mereka, iaitu mengambil masa lebih daripada 2 tahun. Jadi duit ini sebenarnya sesuai untuk kita tukarkan ke dalam bentuk simpanan emas. Kenapa dalam bentuk simpanan emas? Kerana emas mengekalkan nilai. Adanya 1 gram ini tidaklah membuatkan anak kita kaya di kemudian hari. Dengan adanya duit yang tersimpan dalam bentuk emas, sekurang-kurangnya duit tersebut tidak hilang nilai. Tahun 2015, simpan RM150 dah boleh dapat 1 gram. Sekarang, harga 1 gram dah jadi RM400. Kenaikan yang kita tak perlu nak bincangkan lagi. Memang lebih tinggi berbanding ASB dan tabung haji untuk jangka masa panjang. Jadi kita tak perlu risau tentang kemampuan pada 20 tahun yang akan datang. Dengan adanya gram emas yang terkumpul, lebih mudah untuk kita merancang dana pendidikan anak-anak kita berbanding kita simpan dalam bentuk duit yang kita terpaksa tambah akibat daripada inflasi. Jadi ibu ayah yang nak mulakan tabungan untuk pendidikan anak-anak, boleh rujuk pin video atau klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya.